Skuad Harimau Melaya sekali lagi membakar semangat seluruh rakyat Malaysia apabila tampil dengan aksi luar biasa menumbangkan Vietnam dalam aksi separuh akhir pertama Asian Hyundai Cup 2026. Dalam perlawanan sengit ini, menyaksikan anak-anak buah Tan Cheng Ho menguasai separuh masa perlawanan dengan corak permainan pantas, bertenaga dan penuh disiplin. Sejak minit pertama whistle permulaan, skuad kebangsaan tidak memberi laluan mudah buat Vietnam. Barisan pertahanan Vietnam yang terkenal dengan disiplin tinggi, kucar-kacir diasak hebat oleh jentera serangan Harimau Melaya. Gempuran bertali arus akhirnya membuahkan hasil apabila penyerang utama negara berjaya merobek gawang gol Vietnam sekaligus mencetuskan sorakan gemuruh daripada ribuan penyokong setia yang membanjiri stadium. Ketangkasan penjaga gol dan disiplin barisan pertahanan negara berjaya mengekang setiap siri serangan balas berbahaya yang diatur oleh Vietnam, memastikan kelebihan kekal milik Malaysia. Pada separuh masa kedua, Vietnam cuba meningkatkan intensiti permainan untuk mencari gol. Namun taktikal bijak Malaysia berjaya mematikan langkah pihak lawan. Kemenangan sensasi ini bukan sahaja membawa Harimau Melaya selangkah ke perlawanan akhir, malah menjadi bukti kebangkitan bola sepak Malaysia di rantau Asia Tenggara.